Adakah kita betul-betul mempertahankan bahasa Melayu? Kita sebagai unit dalam masyarakat, unit dalam kaum Melayu. Setiap unit ni, kita ada lebih kurang, saya estimate lah, lebih kurang 18 juta orang Melayu. So, kita betul-betul ke pertahankan bahasa Melayu? Ataupun sekadar bising saja? Ataupun kita hanya nak tunggu orang politik saja yang bercakap tentang bahasa Melayu? Bila kita tengok kaum lain letakkan bahasa dia lebih tinggi daripada bahasa Melayu, kita nak marah. Tapi tahun 67, Khair Johari yang bersetuju untuk menghapuskan Jawi. Salah satu sebab kepada rakyat 69. Khair Johari bawa benda tu kepada Tunku Abdul Rahman. Dan Tunku Abdul Rahman setuju. Sebab tu sampai hari ni perjuangan Jawi tu dimonopoli oleh satu parti yang lain. Kan? Kalau boleh cakap lah, parti PAS lah. Yang duk berjuang bahasa Jawi apa semua ni, tulisan Jawi. So itu isu bahasa. Kalau ikutkan, setiap kali PRU, isu bahasa ni, tak kira parti MCA ke DAP ke, mereka minta untuk jadi bahasa rasmi dalam parlimen dan mahkamah dan jadikan sebagai bahasa perundangan. Benda ni dah lama. So kita orang Melayu ni, bunyi tak? Kita macam relax, macam buat tak tahu, lantak api lah, nak jadi apa pun jadilah kan. Okay, tu kita cerita bahasa. Kalau kita cerita bab segi agama, kita agama Islam, kita ni betul-betul ke bawa agama Islam tu? Adakah kita benar-benar bawa? Kalau kita tengok kata-kata Dato' On, hubaya-hubaya dari gunung, bahaya-bahaya pada gunung. Bila dia sebut macam tu, dia kata kat siapa? Dia kata kat PAS. PAS bawa satu ideologi yang dianggap keras. Sedangkan benda tu sebenarnya British yang tak mau. British kata tak boleh ada negara Islam. Walaupun agama rasmi kita ni agama Islam, tetapi kita bukan negara Islam. Kalau kita faham betul-betul mengamalkan sebuah prinsip demokratik dan liberal, tu rukun negara tu yang kita duk angkat sumpah tu. Dia tak sebut kita adalah sebuah negara demokratik Islam ke, kita adalah Islam ahli sunnah wal jamaah ke, kita tak sebut. So daripada situ pun kita kena faham bahawa Islam tu bukan satu agama, bukanlah satu the way of life bagi orang Melayu.